Assalamualaikum. Datuk. Mainlah masuk. Duduk. Sihat dah. Alhamdulillah masih diberikan kesihatan lagi. So, ni mesti dah harga kan? Tak apalah, saya panggil saya punya staf penonton. Cik Nani, tolong sediakan air untuk ni Datuk Ilham ni. Ada apa tu hajat datang kemari? Macam ni tu. Datuk ingat tak projek kita bulan lepas? Kalau ikutkan kita punya timing kita cedah hari tau. Jadi saya rasa boleh tak cedah agak lambat. Jadi ini ada syarikat boleh bantu. Betul tak? Ini saya dah interview sikit sebanyak syarikat ni. Dia boleh bantu kita tu. Boleh percepatkan, insya-Allah paling kurang akhir tahun ni boleh siap. Kita pun dapat untung banyak. Tapi saya tak nampak pun nama syarikat ni dekat dalam list yang hantar proposal. Memang dia punya tawaran ni memang saya agak tertarik lah. Tapi mungkin saya rasa kita patut guna saluran yang betul. Datuk, macam ni lah. Datuk cuba fikir kan, kalau lah kita buat benda ni makin lama makin lambat, siapa pula akan dapat dia tu? Rugi ni. Datuk, memandangkan masa kita mudah lambat sangat kan. Kalau Datuk tangguh, rugi kita benda tu. Jadi Datuk pun suka dengan dia punya tawaran dan sebagainya tu tak? So ingat Datuk pun busy selalu. Pada pendapat saya lah kan, ni subcon ni 40% ni terlalu tinggi. Apa kata kita jadikan kita punya seorang 40, kita bagi dia orang 20. Macam mana Datuk rasa? Pandai juga Datuk. Saya setuju. Saya sini. Silakan. Dan begitulah hakikatnya apabila sifat tamak mula menguasai hati dan fikiran, integriti seseorang mula runtuh, maruah tergadai dan amanah dikhianati. Ketamakan bukan sekadar satu kelemahan diri, ia adalah akar kepada gejala rasuah yang menghancurkan sistem dan menindas yang tidak bersalah. Syed. Syed kan dia? Siapa? Anis Ayu ni. Yang kelasmate kita waktu degree lah. Lah. Yang duduk dekat meja sebelah selalu. Lah, sombong-sombong. diorang ke? Ha. Oh, senang lah nak dapat projek ni kan? ZN sudah berhad, sila masuk. Jom. Cincin ke? Sini. Aduh, berat. Ini syarikat ZN Sdn Bhd kan? Ya, betul. Encik ni siapa ya? Saya Zikri, salah satu co-founder. Ni pula kawan saya Najib. Ni co-founder kedua. Sebab itulah nama company ZN Sdn Bhd sebenarnya nama kami berdua. Syarikat diorang ni macam dah lepas saringan pertama. Tapi kalau perasan untuk yang lain-lain ni macam tak lepas ni untuk ke peringkat seterusnya ni. So Encik Zikri, kalau yang saya dapat lihat kat sini, company Encik sebenarnya dah lepas dah untuk saringan pertama. Tapi ada kekurangan lah sikit daripada segi dokumen. Yang tak cukupnya prosedur keselamatan. Prosedur keselamatan? Encik, bukan aku dah suruh prepare ke? Dokumen tadi. Sekejap. Oh, betul juga. Cik Syafiqah dengan Cik Anis dulu degree kewangan kat Cyberjaya kan?
Betul. Ingat saya tak? Siapa? Saya Zikri. Zikri mana? Zikri dulu kita classmate lah. Lah ini Zikri yang berkawan dengan Dini tu. Betul. Lah, ingat tak ini Najib. Oh classmate kita rupanya semua ni. Dah lama tak jumpa. Cinta 10 dunia. tahun dah. Lupa dah. Gagal susah hati pula aku ya. Cik berdua ni pun makin cantik lah aku tengok kan. Ya, tak ada lah. Dulu cantik, sekarang makin cantik. Oh. Terima kasih. Okey, kita balik kat topik tadi Encik Syafiqah je. Ni, Encik Syafiqah? Lah, Syafiqah je lah. Tak Kan apa kan ni? classmate. Awak ni formal sangat. Kawan kot. Okey Syafiqah. Ya, saya. Benda tu kita orang sebenarnya dah apply tapi Okey. biasalah prosedur bomba semua ni makan masa. So apa kata kita biar lu tu kat tepi, kita settle sekarang lah benda tu boleh settle cepat sebenarnya. Hanya macam mana ni? Ni tak boleh ni. Nanti apa-apa jadi kita yang kena. Itulah tu masalahnya. Tapi Anis, korang tu kan kelas kita dulu. Kau tahu tak Zikri tu dulu satu grup dengan aku. Selalu tolong aku time Zikri dulu. Macam mana? Ya tak ya juga kan? Macam mana? Okay kot. Boleh lah. Macam ni Zikri dengan Ajib memandangkan korang ni classmate kita orang. Selalu tolong aku dengan Alia kan. Kita orang boleh dapatkan tender korang ni tau. Tapi adalah tu perlukan ni sikit. Faham je. Apa saya tak cakap awal-awal? Ni bukan cukup untuk company je. Untuk korang pun cukup. Boleh. Tadi barulah approve. Okay, kalau macam tu. Sini. Okay. Kronisme dan pilih kasih. Dua sikap yang meracuni keadilan dan ketulusan. Apabila jawatan dan peluang hanya diberikan kepada kroni dan kenalan rapat, korupsi mula berakar dan mereka yang layak terus dinafikan hak. Ini bukan sekadar ketidakadilan, tetapi permulaan kepada runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap institusi. Hai, Assalamualaikum Cik Diana. Salah, masa duduk. Cik Diana ingat tak rumah yang kita tengok site visit 2 hari lepas tu? Saya rasa nak lah. Ingat. Tapi rumah tu dah ada orang tengok, dah ada orang sign agreement lagi pun. Alah, tapi saya nak sangat lah rumah tempat pun cantik, dekat dengan tempat kerja. Macam mana Macam ni lah cik. Saya boleh tolong. Tapi cik kenalah. Lebih. Alah, tak apa. Bayaran tu kita settle tepi. Janji agreement tu kita settle hari ni. Okey, kalau macam tu kita jelas setuju. Okey, setuju. Sikap tidak peduli dan membiarkan rasuah berlaku di depan mata tanpa tindakan turut menjadi penyumbang utama kepada merebaknya gejala ini. Jangan takut untuk bertindak. Jangan tunggu sehingga terlambat. Ambil peduli, bersuara, laporkan segala bentuk rasuah kepada SPRM kerana tindakan anda mampu menyelamatkan masa depan negara. Sekian video pesanan hikmat masyarakat daripada kami. Ingatlah, rasuah bukan sekadar kesalahan. Ia adalah pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Rasuah adalah musuh utama kemajuan. Ia membawa padah, memusnahkan masa depan. Jangan biarkan ia terus berleluasa. Anda mampu mengubahnya. Bermula dengan satu tindakan berani. Katakan tidak kepada rasuah. Demi integriti, demi keadilan, demi negara tercinta.